Lepas tu kawan saya pun selalu cakap arwah mak dia meninggal sebab thyroid. Last baru dia tahu yang kurma duha tu boleh sembuhkan thyroid. Dulu semasa kecil-kecil dulu tulang rapuh. Saya kalau tersentuh ni, kalau orang lempang ni memang sakit. Saya akan rasa sakit berjam-jam dengan lebam. Bila saya sekolah menengah tu kan, saya selalu depres. Kita depres, saya akan ada buasir. Memang berdarah-darah buasir tu. Memang berdarah menitik-nitik dan saya akan rasa pingsan. Bila saya dewasa ni, saya tak tahu pula yang saya ada thyroid. Saya nak tidur baring tak boleh, telan Helios, dia keluar balik. Telan keluar balik. Saya terpaksa buang. Lepas tu saya tak boleh nak makan nasi sebulan lebih. Saya kena makan bubur je. Saya visit klinik panel, 3-4 doktor. Doktor kata klinik biasa tak boleh buat, you kena pergi jumpa pakar. Saya decide jumpa doktor dekat Assalam. Doktor memang buat test sebab dia kata ni memang bengkak gila. Dia cocok buat test. Keluar result memang confirm thyroid. Balik memang menangis gila. Saya down teruk sebab doktor kata dia tak akan mengecut, dia statik ataupun membesar. Saya memang tak nak buang sebab saya takut saya mati. Sebab saya anak kecil. Sebab saya tak ada insurans. Masa jumpa first, pakar tanya saya, kita nak teruskan treatment ni, puan ada ambil insurans tak? Saya sebab mahal kan? Ya. Sebab saya kerap MC, kawan-kawan pun perasan. Dia kata try kurma duha. Memang rasa macam terbakar. Saya nekat makan, yang pertama saya boleh perasan buasir saya dah tak ada. Bila buasir tak ada, saya boleh rasa tenang. Untuk box yang kedua, saya rasa makin mengecut ni. Dan saya teruskan makan, tapi memang saya akui lah, memang rasa sakit kepala. Bila makan kurma duha? Ya, sakit kepala benda. Saya sangat stres, tapi saya nekat, saya nak sihat. Macam mana puan yakin yang produk kurma duha boleh sembuhkan thyroid? Sebab ada yang komen, saya memang review. Walaupun saya terlepas bonda punya, saya review. Tengok apa orang komen? Ya. Lepas tu kawan saya pun selalu cakap mak dia dulu, arwah mak dia meninggal sebab thyroid. Last baru dia tahu yang kurma duha tu boleh sembuhkan thyroid. Tu pun ada orang bagi tahu. Tapi mak dia dah meninggal sebab pecah. Berapa kotak makan kurma duha boleh sembuh thyroid? 4 kotak. Almost dalam 8 bulan macam tu sebab saya tak boleh nak ambil banyak. Mula-mula je, dalam sebulan mula-mula tu saya ambil banyak. Tapi bila dah pening sangat tu kan, dia panas. Dia panas. Sebenarnya sangat panas. Thyroid dia tak boleh makan benda panas. Tapi puan confident makannya? Ya. Bila dah baik sembelit, saya confident. Yang tu satu. Oh, maksudnya makan kurma duha pun hilangkan buasir dan tak ada sembelit? Ya. Syukur Alhamdulillah. Memang saya nak cakap syukur sebabnya sekali jumpa pakar tu 600 kali. So saya kena pergi banyak-banyak kali dan memang habis beribu. Tapi bila saya ambil kurma duha dengan Mega Ratu je, tak sampai pun 2,000. Untuk next appointment tu, saya refer dengan Pakar Yuniza. Saya dah buat 2 kali ultrasound. Dua-dua clear. Alhamdulillah. Masya Allah. Doktor tak terkejut ke? Terkejut. Cakap tak dengan doktor makan produk apa? Cakap. Lepas tu doktor cakap apa? Okay, speechless. Terima kasih tau puan sebab dalam banyak-banyak saya Saya jumpa. yang terima kasih pada bonda tau. Saya nak ucap terima kasih pada bonda. Bayangkan saya tak boleh tidur malam tadi. Dah 2 hari tak boleh tidur. Aku kena jumpa bonda. Hanya jumpa saya nak cakap terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan terus sihat. Kita saling buat kebaikan setakat yang kita mampu ya.